Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua. Hari ini kita akan membincangkan tentang satu isu yang hangat tentang bahaya rokok dan vape. Dan di sini kita menjemput saudara Nazim untuk memberi sedikit perkongsian tentang tajuk kita pada hari ini. Okey, soalan yang pertama saya ingin tanyakan kepada saudara Nazim. Apakah sebenarnya perbezaan antara vape dan rokok ni? Okey, pertama kali saya mengucapkan terima kasih. Dan untuk memberi sedikit kongsian tentang vape dan rokok ni, dan nak tahu apakah perbezaan antara vape dan rokok. Seperti yang kita tahu, kalau rokok tu dia adalah mempunyai tembakau dalam bahan-bahan dia. Manakala kalau vape pula dia menggunakan cecair yang dibakar. Apabila dibakar dia akan mengandungi wak. Dan kedua-duanya bahaya bagi anak muda zaman sekarang, kerana kalau rokok ni dia boleh naikkan bau yang busuk lah kalau orang yang kerap isap rokok. Dan kalau yang vape pula, dia macam dia tak ada bau yang busuk. Dia ada bau flavor macam strawberry, vanilla, dan banyak anak muda yang ketagih dengan bau-bau yang macam buah-buahan macam tu. Okey. Saya dah tahu dah perbezaan antara rokok dan vape ni disebabkan bau-bau ni lah. Okey, kita teruskan kepada soalan kedua, iaitu ramai orang kata vape ni lebih selamat daripada rokok. Betul ke statement tu? Tidak semestinya, sebab kalau vape ni kan, dia mempunyai ketagihan. Macam dia ada nikotin dalam dia punya flavor yang membuatkan memang anak muda suka untuk hisap tu. Dia sekali cuba memang dia macam tak mau lagi. Bila banyak-banyak kali cuba dia akan menjadikan ketagihan. Dan dia juga boleh dapat menyebabkan macam paru-paru berair, kanser paru-paru, dan lebih teruk lagi penyakit kronik. Okey, statement yang saya cakap tu salah lah. Ya, dan betul juga, tapi dia tidak semestinya salah, betul salah lah. Okey, soalan seterusnya. Apakah kesan merokok terhadap kesihatan? Kesan rokok terhadap kesihatan, seperti yang kita tahu, kesan rokok pada kesihatan ni dia dapat mengakibatkan paru-paru rosak paru-paru, kanser paru-paru. Lepas tu kandungan pernafasan kita juga akan berkurang. Kandungan oksigen dalam badan kita menyebabkan cepat ni lah jadi kita akan cepat tidak aktif. Macam kalau atlet biasa dia macam cergas je, makin ke 5 pagi apa semua, buat aktiviti larian apa semua. Kalau macam perokok ni dia nak makin 5 pagi dia rasa macam tak larat, mengoh macam tu, berat tubuh lah. Ya, bahkan kandungan oksigen dalam badan dia tidak mencukupi. Untuk soalan, kita pergi ke soalan nombor 4. Bagaimana pula dengan kesan vape? Kesan vape pula, okey. Kesan vape pula ni dia memang tidak bagus sebabnya kandungan bahan kimia yang terlampau banyak. Kalau macam rokok kita tahu dia ada kandungan tar, batu, tembakau yang tu sepan dia lagi. Kalau macam vape ni pula dia ada kandungan nikotin, bahan-bahan kimia yang kita tidak tahu lagi apa yang ada lagi, bahan-bahan kimia yang terkini yang ada dalam vape tu, yang boleh menyebabkan ramai anak muda ketagih. So tapi saya dah buat carian, memang banyak pakar yang mengesahkan bahawa vape ni pun juga merupakan salah satu faktor yang bahaya untuk penghisap. Di soalan seterusnya, mengapa remaja mudah terpengaruh untuk mencuba vape atau rokok? Okey, soalan yang baik. Seperti apa yang saya cakap pada soalan pertama tadi lah, sebabnya flavor. Okey, disebabkan pelbagai flavor yang mereka cipta, anak muda lebih suka hisap vape lagi. Lagi satu, kalau vape ni dia tak perlukan macam lighter apa semua. Dia plug pada poket dia hisap saja. Dekat mana-mana pun boleh, atas motor, dalam bilik. Tu yang menyebabkan anak muda ni pun suka mudah cenderung pada vape. Kalau rokok ni macam orang dulu-dulu mereka suka hisap rokok je ni. Sebab ada yang rokok yang kena gulung. Betul rokok daun apa semua tu. Okey. Soalan seterusnya,
apakah kesan kepada prestasi pelajar atau atlet? Adakah merosot ke ataupun kurang ke? Okay. Untuk bab prestasi kan, kalau pengambilan rokok dan vape ni memang akan sangat efek pada student, terutama lagi pada atlet. Atlet kan pada jam biasa mereka akan sangat cergas, macam saya cakap tadi, bangkit pukul 5 pagi, jogging, lepas tu mandi, lepas tu pergi kelas apa semua kan. Lepas tu petang training, malam training lagi. Okey, dengan pengambilan rokok dengan vape dapat efekkan dia punya performance, bukan dalam padang, malah dalam game. Dalam game pula dia akan efekkan dalam performance game. Contoh dalam kalau seorang main bola kan, dia main bola contoh 90 minit. Dah minit ke-60 dia dah mengah. Oleh sebab kan rokok dengan vape, Paru-paru dia tidak berfungsi dengan baik. dan satu lagi sebab dia tak mempunyai cukup oksigen dalam badan. Macam tu. Okay, untuk soalan yang terakhir kepada saudara Nazim, apakah langkah yang boleh diambil untuk kita mengelakkan diri daripada terjebak dengan vape dan rokok ni? Okey, langkah terakhir. Untuk langkah terakhir ni, untuk saya sarankan untuk semua anak muda untuk jangan untuk katakan tidak pada merokok tu ataupun vape. Sebabnya statement pertama pada orang tu akan menyebabkan dia merosot pada sekian hari. Kalau pada awalnya dia dah katakan tidak, maka untuk esok-esokkan hari pun dia akan berani untuk menolak. Kalau awal-awal lagi dia dah terima benda tu, okey, boleh nak try sekali dua. Lepas tu dia akan mula terjebak, dia akan ketagih. Disebabkan nikotin, bahan nikotin, ketagihan tu lah. Adakah pemilihan kawan pun kita boleh tekankan? Betul. Satu lagi pengaruh rakan sebaya pun juga penting. Kalau macam circle kita tu juga penting lah. Kalau macam kita ada circle yang merokok, kita akan terjebak dengan merokok. Kalau circle kita tu dengan orang yang membaca, kita akan membaca. Macam tu. Okey, terima kasih saudara Nazim atas menjawab 7 soalan daripada saya. Saya anggap remaja-remaja zaman sekarang ni hindarilah rokok dan vape kerana boleh membahayakan kesihatan kita semua. Itu sahaja podcast kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.